Pesakit diabetes masih boleh mengamalkan madu, tetapi dengan dos dan disiplin yang betul. Madu boleh diamalkan bagi pesakit diabetes kerana madu mempunyai indeks glisemik lebih rendah berbanding gula putih. Madu kaya antioksidan flavonoid membantu kurangkan rintangan insulin. Madu juga menyokong kesihatan salur darah pesakit diabetes yang berisiko strok dan jantung, membantu fungsi pankreas secara tidak langsung. Madu membantu pencernaan dan mengawal lonjakan gula selepas makan. Lonjakan gula berlaku jika diambil berlebihan bukan kerana madu itu sendiri. Cara yang disarankan adalah satu sudu kecil sahaja sehari ketika waktu pagi perut kosong. Madu dicampur dengan air suam atau minum sebelum tidur malam dapat membantu kestabilan tenaga ketika tidur. Terdapat kesilapan dalam mengamalkan madu seperti ambil madu berlebihan lebih satu sudu besar. Madu dicampur dengan air panas akan merosakkan enzim madu. Madu diambil bersama makanan manis lain dan paling bahaya adalah mengambil madu yang tidak asli. Oleh itu, kami syorkan amalan minum madu kuat tualang kerana telah diyakini keasliannya, lengkap dengan sanad yang jelas dan telah pun berada di pasaran lebih dari 10 tahun. Madu bukan ubat segera, tetapi ikhtiar semula jadi untuk menyokong kesihatan jangka panjang.